Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya baru sampai daripada Perlis. Hari ini ada mesyuarat Majlis Agama Islam yang dipengerusikan oleh Raja Muda Perlis dan saya ahli majlis. Cuma hari ini saya tengok ada dua perkara yang menarik. Satu perkara lah. Perkara yang pertama tu dah pada mesyuarat yang lepas. Keputusan fatwa oleh majlis ataupun jawatan kuasa fatwa Perlis, dia di dalam kerangka organisasi ni, jawatan kuasa fatwa tu dia satu badan. Atas pada jawatan kuasa tu dia Majlis Agama Islam. Selepas mereka berfatwa, mereka bawa perkara itu kepada majlis untuk di-endorse sebagai satu keputusan negeri. Dan isu fatwa yang telah siap dibincangkan, yang dibawa ke dalam majlis, ialah keputusan fatwa Perlis pada hari ini. Mereka juga bersidang pada pagi tadi, kami pukul 2, mengharamkan Tugu One Malaysia. Satu keputusan yang berani lah juga kan. Dan sebenarnya bila mereka berfatwa, mereka dah bincang. Macam dulu saya jadi mufti, hal yang sama lah. Majlis fatwa dulu bincang dulu. Setelah dia bincang, baru dia bawa naik ke atas. Atas hanya mendengar lah penerangan mufti mengapa fatwa itu dikeluarkan. Oleh kerana ada kecenderungan sebahagian pihak, oleh kerana biasalah kita dalam negara ni, apabila naiknya satu pemerintah, mereka ada slogan mereka. Kadang-kadang pemerintah tu tak setara mana sangat, tapi yang kipas kat bawah ni lebih daripada yang atas lah. Jadi dengan itu timbul idea setengah pihak nak buat satu Tugu One Malaysia. Dan Majlis Fatwa atau Jawatan Kuasa Fatwa Perlis membuat keputusan melarang benda itu. Dia di Malaysia ni kita ada banyaklah 14 jawatan kuasa fatwa bagi setiap negeri. Dan setiap negeri ada hak mengeluarkan fatwa sendiri. Tak semesti fatwa dia mesti sama dengan fatwa kebangsaan, tak semesti. Dia boleh fatwa kebangsaan kata lain, dia kata lain pun tak ada masalah. Kerana atas asas agama di bawah sultan. Jadi setiap sultan tu dia anggap ada hak dalam wilayah dia untuk menentukan dengan jawatan kuasa dia. Tak apalah, itu soal teknikal. Tapi asas kepada fatwa itu dikeluarkan kerana antaranya seperti mana kita tahu firman Allah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wa azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya arak, judi, innamal khamru wal maisir wal ansabu. Ansab ialah perkara yang dipacak, ditegak. Kita istilahkan, terjemahnya biasanya berhala. Tapi apa saja yang ditegakkan dan diberi nilai pemujaan, diberi nilai dibesarkan.
Jika kita ingat, dalam negara kita dulu ada tugu. Sekarang dah tugu itu apabila dia diletakkan, mula-mula nak mengingati pahlawan, kemudian orang pergi tabit kat dia, kemudian pergi letak bunga kat dia, lama-lama panggil mufti baca doa depan dia. Dia macam berhala. Sebenarnya itu sekian lama amalan syirik yang dilakukan. Dan jika tuan-tuan masih ingat semasa saya menjadi mufti, saya tu in future jika tuan-tuan masih ingat masa saya jadi mufti, saya telah menyebut tentang haram untuk Perdana Menteri pergi meletakkan bunga di kalungan bunga di tugu, dan itu sebahagian daripada perbuatan syirik. Alhamdulillah, Perdana Menteri ketika itu apabila ditemu bual tanya apa pandangan Yang Muhammad atas fatwa Mufti Perlis, dia kata terima kasih, no comment. Dia tak komen lah. Tapi saya telah kata tak boleh perbuatan itu, dan kerana itu menyerupai membesarkan satu tugu yang sama dengan ansab yang dilarang. Hatta Sayyidina Umar memotong pokok yang mana dahulu Nabi dan para sahabat berbai'ah di bawah pokok tu. Dan Allah menyebut syajaratul ridwan, pokok ridwan, alladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, orang-orang yang berbai'ah dengan engkau di bawah pokok tu. Bila zaman Sayyidina Umar tengok orang ramai dekat, dia mari tunjuk tempat ni lah, dia orang Nabi berbai'ah dengan sahabat, tempat ni lah ramai duk pergi ambil berkat di bawah tempat tu, padahal berkat tu berkaitan dengan Nabi. Umar bin Khattab potong, takut jadi membesarkan satu tempat. Kalau buat tuguan Malaysia, dibimbangi nanti apa-apa sebelum nak masuk kerja berdiri di hadapan Wan Malaysia. Nak lafazkan ikrar, lafazkan depan Wan Malaysia. Nak mendapat anugerah apa, pergi di hadapan Wan Malaysia. Maka dia membesarkan sadd zara'i'. Kita mesti cegah daripada awal. Maka keputusan fatwa, walaupun saya bukan dah ahli majlis tu, saya kena telah menjadi ahli majlis, ahli-ahli menjatuhkan kuasa fatwa Perlis mengeluarkan keputusan mengharamkan tugu Wan Malaysia. Dan saya rasa ini adalah satu keputusan yang bagus, mengingatkan supaya tidak berulang apa yang telah berlaku dahulu. Dan ulama-ulama Perlis terkenal dengan sikap tegas dalam hal ini. Dulu tuanku Said Putra, dulu apabila beliau pergi nak ke Perlis itu ada satu tugu, apabila ada majlis mufti tak datang, Ustaz Abdul Rahman mufti dulu, bila dia tak datang, Raja telefon dia, pasal apa tak mai Ustaz majlis ni? Saya tak boleh pergi di tempat yang ada tugu dan membesarkan tugu. Dia kata kenapa tak abang awal? Dan tuanku Said Putra ketika itu suruh buang, kerana itu adalah fatwa yang dikeluarkan oleh mufti berhubung dengan unsur-unsur syirik yang ada dalam masyarakat. Dan kita juga terima kasih kepada fatwa kebangsaan yang apabila pihak kerajaan tanya nak ganti tugu kita dengan apa, dia kata tak ada ganti dengan apa, tak tanah lapang saja, boleh parking kereta orang duduk cukup, tak ada tempat pembesaran. Dan kita mahu para ulama bertegas dalam hal ini, supaya tidak dibesarkan perkara-perkara yang seperti ini. Yang kedua ialah fatwa, kesan fatwa yang lalu, iaitu mungkin Perlis mendahului iaitu membenarkan berkahwin dengan ahlul kitab. Ada orang murat permohonan, dia ni daripada luar negara,
Kristian perempuan nak kahwin, atas fatwa yang baru dikeluarkan oleh polis membenarkan perkahwinan dengan ahlul kitab, seperti mana yang Allah sebut, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, dan muhsanat di kalangan orang yang diberikan kitab, wanita Kristian ni nak dibenarkan. Tapi setelah masa dah nak kahwin tu, berbincang, cakap kalau masuk Islam lebih baik dan seumpamanya, dia masuk Islam dulu sebelum kahwin. Tapi yang pentingnya adanya hikmah daripada keizinan itu menyebabkan dia nak pergi kahwin dan kemudian dia masuk Islam. Kita boleh benarkan, tapi lelaki hendaklah strong, hendaklah kuat dalam menegakkan syiar Islam, sehingga wanita yang berkahwin itu akan terikut dengan ajaran Islam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyadun ka'adnabil baqar yadribuna biha an-nas nisa'un kasiyatun ariyatun mumilat ma'ilat ru'usihin ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha, rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfan min ahli nar, dua golongan daripada ahli neraka. Ahli neraka ni banyak, tapi Nabi sebut dalam konteks yang nak cerita ni, Nabi nak cerita dua golongan. Ada lagi golongan yang lain, tapi kedua golongan yang lam arahuma, aku tak pernah tengok mereka. Artinya mana-mana yang Nabi pernah tengok, ada pada zaman jahiliyah yang Nabi pernah tengok, ataupun ada semasa Nabi masih hidup, maka tak termasuk di dalam hadis ni. Ramai duk cari muka surat berapa? 638. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar. Kaum, satu kaum ma'ahum siyat, bersama dengan mereka siyat. Siyat ni cemeti, pukul orang. Ka'adnabil baqar, seperti mana? Dia terjemah apa itu? Apa dia terjemah Indonesia kata apa? Apa? Telinga lembu, ekor lembu, sapi, ekor sapi. Seperti mana ekor lembu? Sapi itu lembu lah. Satu kaum yang ada cemeti seperti mana ekor lembu, yadribuna bihan nas, mereka memukul manusia dengannya. Nabi kata Nabi tak pernah tengok yang ni. Kalau setakat kaum yang bunuh orang dengan pedang, ada pada zaman Nabi. Tapi satu kaum yang ada pemukul, cemeti di tangan dia. Cemeti tu nak macam ekor lembu, dan dia pukul orang. Bila mereka kaum satu puak ada cemeti boleh pukul orang, depa je duk pukul orang, artinya mereka ada kuasa. Mereka ada kuasa. Maka para ulama berkhilaf pendapat dalam menafsirkan apa makna qaumun ma'ahum siyat, kaum bersama mereka siyat ni. Sebahagian orang, kadang-kadang penafsiran hadis ni pun dan juga Quran, kadang-kadang sikit sebanyak juga ada pengaruh sosial ataupun pengaruh kemasyarakatan orang yang menafsirkannya. Bila dia tengok zaman dia, dia rasa macam benda tu di zaman dia. Wallahu ta'ala alam.
Nabi kata macam lembu. Kita tak tahulah. Tapi mereka ni kalau kita tengok baca kebanyakan penulis Arab, ulama Arab zaman lah, mereka kata pemerintah Arab lah. Pasal mereka marah kat pemerintah Arab. Mereka kata kerana pemerintah Arab ni ada tentera, ada polis. Yang polis tu dengan sewenang-wenangnya boleh pukul rakyat. Tapi tak tahulah adakah mereka pukul dengan cemeti yang demikian rupanya. Dan sebahagian kata memang di negara kami ada cemeti di tangan polis ni, boleh pukul siapa-siapa yang saja yang mereka tak suka. Wallahu ta'ala alam. Sama ada Nabi bercakap secara metafor, Nabi bercakap secara simbolik, yang mana bermaksud satu kaum yang boleh pukul orang, ataupun Nabi bercakap satu benda yang real. Itulah sifat dia. Dan saya wallahu alam, kalau setakat kaum pukul orang, semua zaman ada kaum pukul orang. Tapi Nabi sifatkan dengan sifat ini, barangkali telah muncul, barangkali belum muncul. Nabi SAW kata dia tak pernah tengok, tapi mereka ni akan muncul, mereka akan menjadi salah satu daripada golongan ahli neraka. Ahli neraka. Nisa'un. Kemudian yang kedua ialah wanita. Bila sebut wanita, ramai orang sensitif. Sebab orang sensitif, orang selalu gambarkan Islam, selalu dalil-dalil dia ni perkena orang perempuan. Ini tidak benar. Kesalahan dalil perkena orang perempuan ialah kesalahan ustaz-ustaz yang tak ada kerja, yang selalu baca dalil wanita saja masuk neraka. Tapi tidak, Barat salah faham dalam hal ni. Ada hadis tentang wanita, ada hadis tentang lelaki. Tak betul kalau kita dupi habang kena orang perempuan ni tak lama lagi hampa ni dupi masuk neraka. Jadi kadang-kadang macam tekanan kepada diskriminasi kepada wanita. Hadis-hadis Nabi SAW hendaklah dilihat dalam konteksnya. Islam bila datang pada satu zaman yang di mana manusia sebenarnya tak ada hormat pada wanita. Di Rom, pelacuran biasa kepada zaman Nabi datang. Di Parsi, anak-anak perempuan dagangan saja. Bahkan bapa mewarisi anak perempuan dia sendiri. Teruk. Dalam sebahagian di Greek dan seumpamanya, sekiranya suami membunuh, maka isterinya dihukum bunuh balas. Bukan suami dihukum bunuh balas. Dalam adat, dalam amalan Hindu yang saya sebut dulu, sati, sekiranya suami mati, dibakar mayat suami bersama dengan isteri dah. Dahlah suami-suami ni kahwin dengan anak dara muda, tentulah biasanya mereka mati dulu dan akan ditangkap dan akan dibakar. Inggeris berjasa di sudut itu di India menghapuskan amalan sati. Inggeris, kerana Inggeris buang amalan ni kejam. Amalan ini dibuat atas nama agama. Kononnya suami dia masuk syurga, bakar sekali dengan isteri dia bagi masuk syurga sekali. Entah berapa ratus ribu juta wanita yang dibakar di India hanya kerana suami dia mati. Hatta dalam masyarakat Arab semasa kedatangan Nabi SAW, ditanam anak perempuan. Walaupun bukan semua mereka tak ditanam, tapi ramai yang tanam, sehingga ayat Quran turun, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila anak-anak perempuan itu ditanya di atas dosa apa mereka itu dibunuh. Bila dapat anak perempuan, malu sebahagian masyarakat Arab. Islam bila datang sebut naikkan wanita sama dengan lelaki. Man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh dari lelaki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, kami akan beri kepadanya kehidupan yang baik. Diberikan harta pusaka pada perempuan.
Walaupun ada perempuan hari ini kritik tentang harta pusaka dalam Islam, tapi mereka lupa sistem Islam yang menyeluruh itu adil untuk perempuan. Walaupun perempuan walid zakar hadzu unsayain, bagi lelaki itu dua bahagian perempuan, yakni perempuan itu dua saja daripada memperolehi daripada lelaki. Tetapi sistem Islam secara keseluruhan adil kepada perempuan. Perempuan tak kena cari rezeki. Tak boleh kalau suami kata, abang hari ni abang tak balik 3 hari, cik ambil duit cik beli ikan, suami kena bayar kat dia hutang. Sebab nafkah adalah tanggungjawab suami. Isteri boleh tuntut hal ni, dia tak wajib. Dan kalau dia kata saya tak mau kerja abang, dia tak wajib kerja. Yang wajib cari nafkah adalah suami. Adil Islam. Yang nak minang pun laki. Tak sama dengan ajaran Hindu. Yang pinang adalah perempuan. Dori itu, mahar itu dibayar oleh pihak perempuan. Sebab tu ada kes banyak di India, pembunuhan keluarga lelaki, bunuh menantu disebabkan gagal untuk membayar mas kahwin, ataupun kita panggil bayar mas kahwin lah. Dia bunuh keluarga, dia bakar dan seumpamanya. Dan ini ada sedikit kecenderungan, kadang-kadang keluarga daripada latar belakang ni dia suka paksa pihak perempuan. Pihak perempuan ni dia kena pinang laki, dia kena bayar semua, dia serah diri pada laki. Kalau dia mati pula, bakar sekali. Susah, orang tak mahu anak perempuan. Dan ada setengah golongan, hatta di kalangan, bukan semualah, di kalangan India Muslim, walaupun mereka dah Muslim, mereka masih lagi ada perasaan dapat anak perempuan ni tak berapa bagus. Ada perasaan itu kerana adanya kesan yang lama daripada ajaran ajaran Hindu itu. Tak apalah mereka nak demonstrasi ke apa, saya bukan kutuk menganut dia, saya cerita realiti kepada suatu agama. Berbeza dengan apa yang ada dalam Islam. Islam bagi memang 1/2, tetapi mahar tak perlu bayar, nafkah tak perlu cari, duit tu memang solid hak dia punya. Kalau abang dia dapat 10,000, dia dapat 5,000, abang dia banyak lagi tanggungjawab lain yang nak kena buat. Nak beli ikan, kalau nak beli semua habis atas duit tu. Tapi dia 5,000 untouchable, siapa pun tak boleh sentuh. Suami dia tak boleh sentuh, hak dia untuk membelanjakannya. Kalau kita apply, kita laksanakan sistem Islam secara komprehensif, secara keseluruhan, kita akan tengok sistem tu cantik. Tapi bila tidak keseluruhan, dia tak cantik lah. Perempuan kena buat itu, dia kena buat ini, dia kena cari rezeki, dia kena apa semua, dia dapat pula 1/2. Lalu dia memberontak, dia kata Islam tak adil. Bukan Islam tak adil, masyarakat yang tidak melaksanakan Islam dalam erti kata yang sebenar. Macam juga dengan zakat. Kutip zakat memang cantik lah, dari segi kutip cantik, tapi kalau bila bagi tak cantik, jadi masalah juga, tak guna. Jadi dia tak boleh laksanakan Islam tang kutipnya, tak laksana ketika bahagikan, maka tak sampai matlamat Islam tu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Demikian juga hatta hukum hudud, yang sebahagian pihak kadang-kadang ada yang gopoh, ada yang tak mau. Dia bukan soal Islam memotong tangan pencuri, tetapi melaksanakan konsep keadilan itu secara menyeluruh. Jika dipotong tangan pencuri tapi tidak diberikan, dihidupkan keadilan dalam masyarakat, hak orang miskin, hak supaya tidak ada tanggungjawab memastikan masyarakat bersih dari rasuah, bersih daripada korupsi, bersih daripada penyelewengan harta, setiap orang berhak mendapat haknya, peluang pekerjaan yang adil, kehidupan yang adil. Itu jika tidak dibuat, hanya kita fokuskan nak potong tangan pencuri, kita tak akan dapat melihat keadilan Islam. Tidak kondusif suasana yang seperti itu untuk dicadangkan hukum.
Maka salah faham orang apabila menganggap negara Islam itu ialah negara yang memotong tangan pencuri. Negara Islam ialah negara yang memberikan hak dan keadilan kepada rakyat, dan adanya prevention dalam mengatasi jenayah. Salah satu mekanismenya hudud. Bukan kesemua negara Islam itu difokuskan kepada isu hudud. Pemerintah yang adil memberikan hak kepada rakyat, menjadikan rakyat dapat makan. Pemerintah yang tidak korupsi, semua harta diberi secara adil dan tak sama. Itu adalah pelambangan keadilan yang dikehendaki oleh Islam. Selepas semua itu adil, semua orang tidak dizalimi, semua orang jika tak ada makan, rakyat yang berlaku ta'awun, tolong menolong, al-muslim akhul muslim, orang Islam saudara orang Islam. Kau tak ada makan, kau boleh pergi ke Baitul Mal, orang Islam boleh pergi kau makan. Kalau tak ada pekerjaan boleh bagi. Tapi dia memilih jalan untuk mencuri, maka kita potong tangannya. Sedangkan dia boleh pilih untuk selamat daripada penderitaan hidup dengan bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan dan semangat masyarakat Muslim society yang senantiasa menolong, yang dibina di atas iman. Hidupkan suasana itu, kemudian bercakap tentang hudud. Jika anda tak hidupkan suasana ni, lalu terus bercakap tentang mesti potong tangan pencuri, tidak ada orang yang dapat melihat keindahan Islam di balik tangan seorang miskin yang dipotong. Maka fiqh, memahami Islam secara keseluruhan, ialah tanggungjawab kita untuk bentangkan kepada masyarakat di era ini, supaya mereka tahu apa yang patut didahulukan dan yang kemudiankan. Nisaun, wanita, kasiyatun, yakni berpakaian, kasi yakni menutup. Walaupun al-Imam Nawawi ada tafsiran dia sendiri, kasiyat yakni dia diliputi dengan nikmat, tapi kasiyat maksudnya dia menutup diri dia, maksud berpakaian. Ariyat dia bertelanjang. Walaupun Imam Nawawi sekali lagi menafsirkan secara metafor dengan menyatakan kasiyat bermaksud dipenuhi nikmat, ariyat bermaksud telanjang dari kesyukuran. Itu satu penafsiran. Tapi secara literal, secara zahirnya, hadis ni bermaksud kasiyat dia ada pakaian, ariyat dia bertelanjang. Apa maksudnya? Wallahu ta'ala alam. Maksudnya dia berpakaian, tapi yang masa yang sama dia mendedahkan dirinya seakan akan tak berpakaian. Maka pakai bikini pun berpakaian lah juga kan. Pakai ketat, mungkin sebahagian daripadanya boleh dipahami, nas begitu umum. Tapi yang penting pakai. Tapi kalau orang tengok hang ni macam baik tak sadok pakai langsung kan, berpakaian tapi bertelanjang. Itu nas Nabi SAW. Maka siapa yang berpakaian tapi dalam masa yang sama mendedahkan aurat, paling dekat untuk ditafsirkan dengan maksud ni. Nabi kata ni ahli neraka. Tapi Nabi sambung, bukan setakat mendedahkan aurat saja. Nabi kata mumilat. Mumilat maksudnya menggoda, bagi hati orang lelaki condong kat dia. Boleh jadi dia cara dia berjalan, boleh jadi cara dia bersuara. Dia bukan setakat bagi berkenan, tapi setakat menimbulkan imajinasi seks terhadap dia. Dan kita tahulah, tuan-tuan tengok daripada yang rasmi, fashion show, tak termasuklah apa dah, festival Islamic apa tu itu ni, Islamic fashion yang tak apa-apa tu kan, ke fashion show yang cara dia berjalan dengan catwalknya, dogwalknya kan, jangan cara dia berjalan itu, sehinggalah kepada wanita dalam kehidupan harian yang berjalan berpakaian tapi dia berjalan bersuara yang boleh menimbulkan cenderungnya lelaki kepada dia.
imajinasi, kehendak nafsu laki dibangkitkan dengan dia, termasuk dengan dia pakai wangian yang bila orang cium wangian tu saja dah pening. Dulu terpaksa kononnya kena pergi cari bomo untuk diminta minyak wangi, hak bila pakai orang sangkut. Sekarang dunia saintifik, orang boleh buat macam-macam jenis minyak wangi yang mahal, perfume yang mahal-mahal, sekali cium saja merangsang lelaki. Boleh tak pakai? Bolehlah bagi isteri kita pakai. Tapi orang yang tak berkahwin nak pergi bagi orang lain bau, ia termasuk dalam makna hadis ni. Termasuk dalam makna hadis ni. Ma'ilat, dia sendiri cenderung untuk melakukan perkara yang tak baik ataupun perkara yang buruk dengan orang lain. Ru'usihinna ka asnimatil bukh, kepala mereka seperti asnimah, bonggolan al-bukh, unta Khurasan. Al-bukh ni sebenarnya al-ibil al-khurasaniyah, unta Khurasan. Unta Khurasan, unta yang tinggi, bonggol di belakang dia. Unta, ada unta leher semua panjang, ada dia tapi unta Khurasan lebih panjang. Tak betul macam saudagar Jamal Pak Tungku kata, saudagar unta leher panjang. Unta mana ada leher pendek, semua leher panjang lah. Kan? Memang asnimatul bukh, yakni belakang dia. Ru'usihin, Nabi kata kepala mereka ka asnimatil bukh, bonggolan. Bonggolan ni wallahu ta'ala alam. Kalau dia maksudkan dengan wanita mendandan rambut, dandan rambut sehingga ada ikatan dandan, ada dalam hadis Ummu Salamah tentang wanita dandan rambut, dan tanya Nabi SAW tentang nak mandi wajib. Nabi kata tak perlu mandi wajib, innama yakfiki salasata hasayat, cukuplah dengan kau tepuk 3 kali tepuk atas kepala kau di atas dandan rambut itu. Sebahagian ahli syarah hadis menyatakan mereka ni ikat kepala mereka supaya jadi besar. Wallahu alam. Wanita seperti negara Sudan semua dia pakai serban. Adakah hadis ni termasuk pada mereka? Wallahu alam. Tapi Nabi kata kepala mereka diikat jadi besar. Nabi tak pernah tengok. Adakah dengan bonggolan unta yang sekarang ditengok? Wallahu alam. Dia mesti mengumpulkan semua syarat. Pakaian tapi bertelanjang, kepala pun macam tu, dan jalan juga menggoda orang, baru cukup syarat hak Nabi kata ni. Kerana wanita boleh bersanggul, tidak ada larangan wanita bersanggul. Cuma Nabi sifatkan dia tunjulkan kepala dia, tunjukkan kepala dia. Sebahagian para penafsir kata fashion hari ini ni, hak kepala bonggol unta tu. Wallahu alam. Ini satu tafsiran. Kerana mereka yang pakai fashion hari ini pakai tudung. Ini berpakaian tapi bertelanjang. Dan wallahu alam, dulu ada kita tengok fashion yang pakai ketat, simpul-simpul rambut naik atas ni kan. Ini zaman tu adalah kebaya 60-an ke 70-an. wallahu alam. Boleh jadi mereka ni apapun yang perlu wanita buat, elakkan diri daripada menyamai ciri-ciri ni. Ulama tafsir macam-macam, tapi Nabi sebut yang penting, Nabi sebut ciri-ciri ni, kita elakkan ciri-ciri ni. Ciri-ciri ni. La yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga. Yang ni wanita ni. Ini tentang masalah aurat sebelum tu. Adakah orang yang tak tutup aurat tak masuk syurga? Masuk syurga jika dia muslimah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tak akan menjadikan dia masuk syurga bersama dengan orang-orang yang awal masuk. Kerana dosa, dan dosa ni mesti ditebus, melainkan jika amal baik dia mengatasi dosa dia. Hadirin dan hadirat, ulama-ulama Islam itu sendiri khilaf tentang aurat wanita. Ada yang menyatakan keseluruhan tubuh wanita adalah aurat, sehingga mereka tak boleh menzahirkan apa-apa melainkan pakaian mereka. Kita tak kenal apa. Wallahu ta'ala alam. Pandangan ni agak ekstrim dari satu sudut lah. Saya bukan kata salah ke apa, agak, maksudnya agak
keras daripada satu sudut, sehingga wanita muslimah tu kita tak kenal dah. Suara pun tak boleh kenal, siapa pun tak boleh kenal, laki dia saja boleh kenal. Kalau orang lain pakai pun pakaian tu pun kita tak tahu. Ada yang menyatakan mereka boleh buka satu mata belah kanan, ada yang menyatakan mata belah kiri. Fatwa ni macam-macam kan. Ada yang menyatakan dua-dua mata. Dan salah satu sebab ulama Saudi, kita boleh bersetuju dengan pandangan mereka dan tak boleh bersetuju sebahagiannya, tak membenarkan wanita Saudi memandu, salah satu alasannya kerana wanita kena tutup keseluruhan termasuk mata. Jadi bila dia pandu, dia kelabu. Wallahu alam. Kita rasa pandangan ini di samping pada pendapat kita, hak dia memberi pandangan, pada pendapat kita, pandangan ini tidak praktikal untuk kehidupan seorang wanita muslimah, yang mana adanya jumhur ulama seperti yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, bahawasanya jumhur menyatakan muka dan tapak tangan wanita tidak termasuk dalam aurat. Dalil dalam masalah ini banyak yang kita pernah sebut. Antaranya Al-Quran menyuruh qulil mu'minin an yaghudduna min absarihim, suruh orang mukmin tundukkan pandangan mereka. Kalau dah wanita dah tutup macam tu, kenapa nak tunduk pandangan? Ternyata mereka tidak tutup muka mereka, sehingga Quran menyuruh kita untuk menunduk pandangan. Dan Nabi SAW dalam hadis, apabila orang datang, termasuk hadis Al-Fadl bin Abbas, apabila Fadl jadi ridfan Nabi SAW, ikut di belakang Nabi, datang seorang wanita bertanya Nabi, semasa Nabi melakukan haji, hadis kata wa kana imra'atan hasna, dia adalah seorang wanita yang cantik. Rawi itu boleh sifatkan dia wanita cantik. Faja'ala Fadl yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi, menyebabkan Fadl sepupu Nabi ni duk tengok kat perempuan tu, perempuan tu tengok kat Fadl, artinya dia tak tutup. Lalu Nabi SAW pegang kepala Fadl, pusing. Ibnu Abbas kata, apa siapa yang pergi pusing kepala Fadl? Nabi kata tengok orang muda, tak tengok orang muda. Nabi lunak, baginda lunak dalam hal tu, bagaimana terus duk tengok sangatlah. Tapi artinya boleh nampaklah wanita. Dan bila mereka bangun tanya Nabi SAW, sahabat boleh mensifatkan perempuan ini, perempuan ini, perempuan ini. Dan antara hadis yang jelas ialah hadis di mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan lainnya, hadis yang sahih, di mana seorang wanita lalu Nabi SAW ajar. Nabi ni Allah takdirkan dia nak ajar kita. Bila lalu seorang wanita, Nabi duduk dengan para sahabat Nabi SAW, kemudian Nabi masuk. Kemudian hadis Bilal bin Rabah, kemudian Nabi keluar, rambut Nabi dalam keadaan basah. Sahabat SAW bertanya, Rasulullah, akana syait, wahai Rasulullah, adakah berlaku sesuatu? Nabi kata, marrat bi fulana fawaqa'a fi qalbi syahwatin nisa, telah berlaku lalu satu orang fulanah, perempuan tertentu, tak sebut dalam hadis, maka timbul dalam hatiku syahwat kepada perempuan. Nabi sendiri, lalu aku mendapatkan sebahagian daripada isteri aku. Nabi mengajar contoh yang praktikal. Perempuan tu lalu, pertama hadis itu menunjukkan perempuan yang lalu tu Nabi nampak muka dia, tentu mungkin dia perempuan yang cantik, maka timbul keinginan kepada perempuan, syahwat kepada perempuan. Nabi, kerana Nabi bashar, Nabi manusia, Nabi buat apa? Nabi masuk dan mendapatkan isterinya. Sebagian riwayat kata baginda mendapatkan Zainab, isteri dia.
Nabi kata fadzalika fafa'alu, yang demikian itulah kamu patut lakukan. Bila kita tengok orang perempuan, kita rasa timbul syahwat, maka kita dapatkan yang halal, iaitu isteri kita. Orang kata takkanlah Nabi macam tu. Ya, itu bashar, Nabi bashar. Tapi kalau satu orang lelaki tengok perempuan, aku perempuan mana, tengok pun tak berasa apa, itu pun penyakit. Itu bukan lelaki yang hebat, itu tanda lelaki yang sudah tewas. Jadi lelaki yang apabila dia tengok perempuan ada perasaan, dia lelaki lah. Kalau kita kata saya ni tengok lelaki ni tak rasa apa, kita kata hang ni kacau, elok pergi berubat lah, kan? Jadi kadang-kadang orang dia baca hadis, dia tak faham bahawasanya hadis Nabi berinteraksi. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah aku adalah manusia yang seperti kamu, diwahyukan kepadaku Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Maka dengan itu Nabi sendiri praktik. Kita pun bila pergi mana-mana nampak perempuan mana berkenan, balik dapatkan isteri kita. Bila tengok perempuan kat jalan tu comel, lawa dah, balik dapat isteri kita. Isteri kita pun kena sentiasa lawa lah. Bila tengok di jalan tu lawa, balik-balik isteri Allah, tengok apa nasi pun tak lalu. Kalau itu berat lah kan. Bukan kata orang, nasi pun tak lalu, kita tahu lah. So sebab itu wanita kena sentiasa menghiaskan diri dia untuk suami dia. Ni orang perempuan ramai kita kempen lah kan. Lain kali bawa lagi semua mai kita kempen lagi, ya? Jadi dia mesti menyiapkan. Kata Ibn Abbas, tazayyantu li zawji kama tazayyana li. Aku ini bersolek untuk diri, untuk isteri aku seperti mana dia bersolek untuk aku. Suami pun kena ada elok lah juga kan. Kalau dia tengok muka dia, Allah serabut lah suami aku ni. Kalau dia tak balik pun lega, tengok muka pun serabut dah. Jadi dia pun kena segak. Yang main-main IQ ni, jambang kena kemas, misai kena elok, baju kena elok, kopiah pun kena, kalau boleh masa beli tu tak ada kelang ke tepi ni. Sampai hari ni pun kira tak ada kelang lah. Jadinya kita Muslim jaga hal-hal yang seperti ini. Yang pentingnya ialah Nabi SAW ajak benda yang praktikal. Hadis itu memberi makna bahawasanya wajah wanita bukan aurat. Maka itu lebih praktikal. Saya tak mau petikailah kalau pergi di Saudi, mereka keraslah pandangan muka perempuan ni aurat. Terpulanglah. Kita mengambil yang baik dan kita berbeza pendapat dalam benda yang kita boleh berbeza. Tapi saya melihat apabila mereka pergi ke barat, saya rasa wanita barat agak takut dengan wanita Islam kalau mereka semua bungkus, dan bila nak makan pun terpaksa mencari sudut-sudut yang mana untuk disingkapkan pudah mereka untuk disuap nasi ke dalam mulut mereka. Walaupun itu adalah hak mereka dalam berpakaian, tetapi memberikan satu, kadang-kala memberikan mesej yang kurang jelas kepada setengah pihak mengenai hakikat Islam. Tak apalah, kita tak kata, walau macam mana pun kita percaya wanita yang berpurdah itu lebih baiklah daripada wanita-wanita yang tak menutup aurat, tentulah. Dia hanya berbeza dalam masalah khilafiah ni. Masalah ni khilafiah, khilaf di kalangan para ulama. Okey, Nabi kata la yajidna rihaha. Sebelum tu tak bau syurga. Kemudian ada pandangan yang dibeluaskan sehingga menyatakan bahawasanya bukan saja muka dan kedua tangan, maka pergelangan kaki wanita juga tidak termasuk di dalam aurat, kerana dikecualikan ataupun dikecualikan disebabkan susah untuk wanita menutup kedua belah kawasan ini. Sekarang mungkin dah stokin, tapi bayangkan pada zaman dahulu, zaman Nabi, macam mana wanita nak bungkus kaki mereka? Mereka hanya ada peluang dengan melabuhkan pakaian mereka, terutama mereka bekerja dan seumpamanya. Wanita juga kena membantu suami mereka di ladang dan seumpamanya, seperti hadis isteri Zubair ibn al-Awwam yang menolongnya. Jika sekiranya kaki wanita ni ditutup, disuruh tutup juga, nampak kepayahan syariat di situ. Maka di situ timbulnya pendapat dalam mazhab Abu Hanifah yang mengecualikan kaki wanita ini daripada dimasukkan ke dalam, dikecualikan daripada diwajibkan untuk tutup. Maka kita tengok sebahagian wanita tidak memakai stokin, walaupun kita kata yang paling afdal hendaklah mereka pakai stokin kerana hadis muka dan tapak tangan, tapi ini juga telah dihujahkan oleh sebahagian para ulama. Kemudian diluaskan pendapat yang agak minoriti seperti pendapat Ibn Ashur yang menyatakan menutup kepala itu ialah tradisi Arab. Syekh Muhammad Ibn Ashur ialah jago dalam usul fiqh.
dan maqasid syariah yang menganggap syariat itu berkaitan dengan budaya Arab. Itu disokong pula oleh beberapa orang penulis kemudian ini, Ibn Ashur, dan kemudian antaranya tokoh penafsir Al-Quran yang terkenal daripada Indonesia, iaitu Syekh Muhammad Quraisy Shihab, yang merupakan tokoh tafsir yang terkenal. Beliau juga bila ditanya memberikan pendapat yang sama, bahawasanya tidak menjadi kewajipan untuk wanita menutup kepala. Hal yang sama dikandarkan kepada pendapat Buya Hamka, pendapat yang sama. Tapi kita menganggap ini adalah pendapat minoriti, yang pendapat majoriti jumhur para ulama ialah muka dan tapak tangan boleh didedahkan. Selain daripada itu, badan dan tubuh wanita adalah aurat. La yajidna rihaha, mereka tidak dapat mencium baunya. Wa inna rihaha, sekalipun baunya, la yujad min masiratil kadha wa kadha, dapat dicium daripada perjalanan jauh sebegini dan sebegini. Yakni Nabi sebut jauh lah, hadis ni tak sebut. Sebagian hadis sebut 500 tahun, sebahagian sebut 1000 tahun. Maksudnya syurga ni 500, 1000 tahun pun perjalanan boleh bau dah. Tapi kalau kita tak boleh masuk tu, bau pun tak boleh, artinya jauh lagi lah nak masuk. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada dua golongan ini, iaitu golongan yang zalim dan wanita yang tidak menutup aurat, bahawasanya bahaya mereka jika mereka berterusan dalam hal yang demikian. Bab an-nahy 'an at-tashabbuh bisyaitan wal kafir. Bab larangan menyerupai syaitan dan kafir. Allah, Islam dia larang kita menyerupai syaitan. Kita syaitan tak pernah tengok, tapi Islam kata jangan bagi serupa dengan syaitan. Allah tak suka kita serupa dengan perkara yang buruk, sama ada benda yang kita telah tengok ataupun yang kita tak tengok. Syaitan yang mana kita tak nampak pun, Nabi tolong habaq sifat dia supaya kita tak serupa dengan dia. Ini kan pula kita pi pakai pakaian orang-orang fasik yang tahu benda ni tak dipakai melainkan oleh orang jahat. Maka lebih teruklah kita ni. Kita tahu pakai subang sebelah tak dipakai melainkan oleh orang yang buruk pakai. Kita biar anak kita pakai, kita buruk. Pakai baju yang tulis benda yang tak elok, dengan lambang-lambang yang tak elok, cara pakaian yang kita tengok dari jauh, kita tahu ini orang tak baik pakai macam ni. Kita biarkan. Inilah benda yang buruk. Oh, yang dilarang, diharamkan oleh syarak. Syarak suruh kita jaga diri. Kalaulah dengan pakaian tu orang boleh salah faham, orang kata, aku ingatkan apakah? Orang salah faham dah, kita tak boleh pakai. Libasus syuhrah, pakaian syuhrah, pakaian yang menjadi pelik pada orang pun agama larang. Nah, Nabi SAW an libasus syuhrah, Nabi melarang daripada pakaian yang jadi pelik, jadi luar biasa pada orang, larang. Ini kan pula pakaian yang ternyata menyerupai syaitan dan menyerupai orang kafir secara terang. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang benda ni bukan salah kan. Kadang-kadang kita tengok macam hari raya apa, kita pergi masjid. Kalau orang tak pernah buat, kita tak usah start dulu. Misalnya orang biasanya pakai baju Melayu ke, atau pakai jubah ni plain warna dia, putih terus. Kalau nak kelabu pun kelabu, hitam pun hitam. Tiba-tiba kita pergi satu kedai, kita design jubah corak-corak dengan gambar tu, gambar ni naik bunga kot tu, bunga batik lah. Bila kita masuk satu tempat, semua orang tengok kita, kita jadi pelik pada orang. Pada hakikatnya Nabi tak benar kan. Nabi tak suruh kita ni pergi jadi perhatian dalam benda yang tak untung. Hang ni pelik pada orang, sama ada hang terlebih advance ataupun hang ada gangguan mental. Jadi kita dilarang. Tak tahulah, mungkin boleh diluaskan. Macam tu juga kenderaan. Hak Jepun buat tu kadang-kadang elok dah. Dia pergi make up kereta dah sampai lalu kat kampung, semua orang heran. Kereta hantu apa macam tu? Kereta bubuh, tak apalah, siapa kan. Bos spoiler kat belakang tu macam nak terbang. Hampir naik kapal terbang lah.
Dia kata kereta aku memang kereta hang tapi pelik. Kalau satu orang ustaz turun naik kereta tu, kita kata ustaz kalau tak mengajar lagi tak apa, baik kereta. Pelik pada orang. Pasal manusia yang normal, dia lalui perjalanan normal dan dia tak bukan buat benda yang dia jadi pelik pada orang. Agama kata, kita kata memang tak haram. Orang kata tak, dia tidak haram pada benda tu, tapi menimbulkan rasa pelik tu. Macam saya kata, kampung kita mungkin okey. Tuan-tuan pergi Mekah, macam saya kata dulu, ada jubah maghribi yang ada tudung atas tau. Kampung kita mungkin orang ujung tak pernah tengok. Balik-balik Mekah kita pergi semayang masjid tak pakai jubah tu. Orang main-main, macam mana ahli sihir boleh main semayang masjid ni? Dia tak heran. Kita pakai benda lain. Tapi kalau dah ramai lah, biasa benda tu duduk pergi Mekah ramai tahu tak apa lah. Hatta libas tu syurah tu kita boleh luaskan. Nanti kita masuk. Di pejabat, orang pakai pakaian pejabat, kita pakai. Tiba-tiba kita pergi pakaian lain daripada pakaian pejabat, yang menyebabkan mata orang duk tertumpu pada kita, dan orang bercakap tentang pakaian kita. Tak betul ya? Kita mendekati maksud larangan itu. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu bishimal fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Jangan makan dengan tangan kiri, kerana sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri. Allah, Nabi tak bagi. Kita tak tahu. Dalam hadis ni ada beberapa syarat. Pertama, syaitan makan. Boleh tak? Syaitan makan. Nabi kata syaitan makan, maka syaitan makanlah. Kedua, syaitan ada apa? Ada tangan. Kita tak pernah tengok, tapi Nabi kata dia makan dengan tangan kiri. Bila dia makan dengan tangan kiri, tinggal dia ada tangan kanan. Nabi kata syaitan makan dengan tangan kiri. Oleh kerana dia makan dengan kiri, kita jangan ikut dah. Kita makan dengan tangan kanan. Islam ni benda yang baik, semua tayammun. Dia suka belah kanan. Saya tak tahulah kerana ada sebahagian negeri yang pelik kan. Tapi secara umumnya manusia, bila kita jumpa agama apa pun, bila dia nak shake hand dengan kita, dia nak salam dengan kita, dia hulur tangan kanan. Tak ada lagi turun-turun, nah tangan kiri bagi. Kalau dia bagi tangan kiri pun, kita pegang dengan tangan kanan, kita anggap mungkin tangan dia sakit ke apa sebelah kan. Tiba-tiba makan ni benda baik. Ada unsur barakah hidup. Nilai orang Islam, dia makan dengan tangan kanan. Ini kita dah sebut banyak kali lah. Kadang-kadang kita pergi tengok di kedai makan, orang Islam makan, Allah, dia cedok tangan kanan, dia suap tangan kiri, dia tikam daging tangan kiri, dia suap dalam mulut dia. Kadang-kadang kita tengok lebay di atas kepala dia, kita rasa tak syok. Benda basic dia menyerupai syaitan. Dan orang dia biasa minum tangan kiri, pegang air minum. Kalau kita tengok, kita bagi tahu minum tangan kanan. Satu orang penceramah dalam satu majlis, dia ni penceramah ni orang luar tapi saya tak tahu sesuai ke tak. Dia ceramah hebat lah. Tapi tengah ceramah tu dia minum dengan kiri. Dia cakap agama. Dia pun dia anggap sebagai penceramah agama. Dia orang barat ni, Arab mah, tapi duduk kat orang putih, jadi macam orang putih. Lalu dulu syekh saya yang sebut PhD, dia pergi hantar mesej, sila minum tangan kanan. Dia merajuk terus, tak mau minum. Kita betul lah orang nasihat, minum tangan kanan. Kita pergi makan dengan orang kan, basic amalan kehidupan. Anak kita, jangan kita biar dia biasa. Dia tengok dia pegang tangan kiri nak kanan. Nabi yuhibbut tayammun, suka kanan. Dan orang Islam standard dalam benda ni, semua makan tangan kanan. Artinya kalau kita letak satu meja panjang, 200 orang Islam, kita tengok yang bergerak semua belah suap mulut belah kanan. Tapi tiba-tiba ada yang duk suap belah ni, kita kata dia ni mungkin
sama ada tidak Muslim ataupun Muslim yang tak menghayati agama dia. Sangat basic. Tuan-tuan boleh pergi tengoklah di pejabat, tengok di kedai makan, macam mana orang makan. Dan orang tak kisah. Makan kari pap belah tangan ni, cik minum ayak belah ni. Ini serupa dengan syaitan. Mungkin dia tahu, aku tak pernah tengok pun syaitan makan dengan geri. Hang tak pernah tengok, kami pun tak pernah tengok. Tapi kami percaya apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Allah, Islam tak suka. Kadang-kadang orang duk cerita kita, ada orang suka kena histeria. Buat macam ni, duk kena saka, kena ni tak habis macam-macam. Ya banyak sebab, banyak sebab. Tapi kita kena elokkan. Semua benda jangan bagi serupa dengan syaitan. Makan bismillah, naik kenderaan bismillah, tawakkaltu ala Allah, makan tangan kanan. Jadi syaitan tengok semua tak sama dengan dia. Tapi kalau syaitan tengok, ada bahagian dia nak sama dengan aku, jadi padan aku duduk lama sikit rumah dia. Jadi sebab tu ini adalah benda-benda yang basic yang cuba kita amal. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulna ahadun minkum bishimalihi wa la yashrabanna biha fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha, rawahu Muslim. Jangan seseorang kamu, daripada Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu an, jangan seorang kamu makan dengan tangan kirinya atau minum dengan tangan kirinya, kerana syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Ini satu lagi. Mudah-mudahan amalan macam ni, kadang-kadang kita cakap banyak pasal sunnah, kadang-kadang kita balik terapkan benda ni pada anak-anak kita. Kadang-kadang kita tengok anak kita, kita tak kisah anak-anak kita minum, kita sendiri, dan kita sendiri apa saja kerja yang baik. Kita nak pegang orang, kita nak buat benda yang baik, cuba usaha belah kanan. Ada orang dah tak boleh dah, dia memang sangkut, dia memang belah kiri. Tak apa, yang mana dia sangat tak boleh tu, dia tak apa. Macam dia dah tak boleh tulis kanan tak jadi. Itu mudah-mudahan ada keuzuran di sisi Allah Jalla wa'ala. Tapi yang pentingnya makan dan minum mesti tangan. Kecuali kita tengok, tapi bila kita tengok orang makan tangan kiri, kita tak usah gopoh sangat. Kita tak tahu kok dia sakit ke tangan kanan tak boleh angkat ke. Dan kita tahu bahawasanya Sayyidina Umar bin Khattab, apabila orang datang ke Madinah, dia jamu makan, dan dia pernah jamu makan seorang tentera Islam tu, dia makan dengan tangan kiri. Umar tengok dia, Umar kata, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Dia diam. Dia kata yamini masyghul, tangan kanan saya sibuk. Umar kata, makan dengan tangan kanan. Tangan kanan saya sibuk. Lepas habis Umar dia tak apa hati, duk makan dengan kiri. Lepas orang ni, Umar tanya, siapa aku suruh makan dengan kanan, duk makan dengan kiri? Aku khalifah. Dia angkat tangan kanan dia, tangan kanan dia putus. Dia kata, tangan kanan aku ni putus ketika berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tak bagi tahu? Aku ingin simpan benda ni antara aku dengan Allah, dan tak suka riak pada orang bahawa aku berperang pada jalan Allah. Umar pun ucapkan terima kasih kat dia dan memberikan sumbangan daripada khalifah kepada dia, kerajaan kepada dia. Dia kata, aku tak mau kena supaya putusnya tangan kanan aku ni hanya aku dan Allah yang tahu. Tak perlu aku nak tunjuk kat orang, nak habaq. Dia perang Qadisiyah di Iraq, dia putus tangan dia. Aku tak perlu nak habaq kat orang, ni tangan kanan ni putus ni pasal pejuang kepada jalan Allah, tak payahlah. Tapi hang duk tanya juga, aku habaq kata dia sibuk. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita jawab dah soalan. Tuan-tuan, insya-Allah sebelum saya jawab, pada hari Khamis ni Syekh Abdul Rahman Sudaisi akan datang ke sini. Dia mungkin datang awal sikit, kok ke 6 kan dia sampai. Dia akan duduk di rumah saya dulu sementara nak tunggu maghrib. Lepas maghrib dia akan solat, masuk maghrib dia akan solat maghrib bersama dengan kita.
Tuan-tuan jangan duk main buat macam biasa main lambat-lambat sikit tu imam tunggu kita tak ada ariyah kan. Dia tak ada masa, dia akan main pasal besok dia kena jadi sembahyang subuh masjid wilayah. So dia akan datang sini sembahyang maghrib, lepas sembahyang maghrib mungkin kalau ada masa dia akan bagi tazkirah. Saya ingat sempat. Kerana saya tadi bercakap dengan ketua polis Pulau Pinang negeri sendiri supaya insya-Allah dia pun turut datang. Kalau boleh kita akan cepatkan dia ke airport kerana kapal terbang dia 9.45. So dia hanya ada di sini lepas sembahyang maghrib sama dengan dia bagi tazkirah sikit, lepas tu terus kita bawa pergi airport. Terus bawa pergi airport. Tuan-tuan kalau nak mai, tuan-tuan kena mai awal lah. Kalau kita insya-Allah besok akan pasang khemah kat luar ni. Kita ada khemah kat luar dan tuan-tuan insya-Allah boleh ni sini dan wanita akan naik di atas. Kalau tuan-tuan sampai awal mungkin 6 ke apa, mungkin tuan-tuan dapat tempat dalam ni lah. Kalau tidak tuan-tuan boleh sembahyang di luar lah, insya-Allah. Kenderaan semua tak boleh masuk. Tuan-tuan jalan kaki, tak kereta kena tak luar. Siapa datang awal dia dapat tempat awal. Dan malam ni kita ingin meminta pengorbanan tuan-tuan hak duk mai Ibn Qayyim ni, iaitu kita nak cerahkan dewan kita. Iaitu bukan minta apa tuan-tuan, belakang tu kita nak kemaskan lagi. Lepas saya jawab soalan ni, meja-meja semua tak ada. Siapa nak angkut kan jawatan kuasa ada berapa puluh orang ya. Bila mai ramai-ramai ni tolong angkut seorang sikit, tanda kebajikan tuan-tuan pada dewan ni pun mengaji free insya-Allah. Tuan-tuan nak bubuh duit dalam tabung tu ahlan wa sahlan, boleh bayar api, boleh bayar air, boleh bagi kat orang lain lagi. Tapi kalau tolong malam ni memang diharapkan kemas-kemas dewan, orang perempuan boleh duduk, orang lelaki pun boleh duduk. Jadi kita masuk dewan dalam keadaan kemas. Dewan ni dewan kita bersama, bukan dewan saya, insya-Allah. Di Indonesia ada gerakan Muhammadiyah yang perjuangkan sunnah, menolak bid'ah. Adakah doktor tidak merancang menubuhkan gerakan? Oh, ni bukan soalan PK. Sebenarnya saya baru balik daripada Muhammadiyah Indonesia Singapura 3 hari lepas. Alhamdulillah Singapura sambutan yang sangat hebat. Dah lama saya tak pergi, berapa tahun inilah alhamdulillah kurniaan Allah kepada dunia internet dan YouTube ni. Walaupun tak, generasi baru yang begitu ramai hadir sehingga memenuhi sesak setiap tempat yang pergi. Kebanyakan mereka dah mendengar kuliah-kuliah saya, walaupun kali pertama jumpa saya melalui YouTube, melalui internet. Terima kasih kepada kawan-kawan kita yang usaha memasukkan ceramah-ceramah dan kuliah-kuliah ni ke dalam YouTube yang memberi manfaat kepada banyak pihak. Adakah perlu doa iftitah ketika solat sunat? Seperti biasa, sunat mana pun adalah kita baca doa iftitah, dan doa iftitah ni banyak. Sama ada Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira, ataupun Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sehingga akhirnya baca banyak jenis-jenis doa iftitah. Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu taala dia senaraikan bacaan-bacaan doa iftitah tu, tuan-tuan boleh ambilnya dalam sifat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh ambil dari situ. Cumanya Aisyah radhiyallahu anha dia meriwayatkan Nabi semayang sunat sebelum solat subuh agak cepat, sehingga aku tertanya, kata dia baca Fatihah ke tak? Maksudnya bukan tak baca tapi cepat. Kalau itu kemungkinan juga ada kemungkinan tak baca. Tapi dia maksudnya Nabi tak lama berdiri semasa solat sebelum subuh. Solat sunat sebelum subuh. Kemungkinan ketika itu baginda tidak baca iftitah, ada kemungkinan. Tapi secara umumnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda baca iftitah, kita pun baca iftitah. Ada banyak jenis iftitah ni, kita pilihlah daripada semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi baca. Ada lagi soalan? Ya. Tidak makan sambil berdiri mukhalafah, bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma tengoklah, makan ada benda yang pada zaman Nabi tak ada pada zaman kita. Mungkin gula-gula dan seumpamanya, kalau nak habis gula-gula setengah jam nak duduk tu jadi tak ada munasabah. Tapi makan yang Nabi makan adalah makanan besar, baginda duduk makan, tidak makan berdiri. Ada tak minum
Ada riwayat baginda minum berdiri. Antara riwayat yang jelas baginda minum berdiri ialah baginda minum air Zam-Zam berdiri dalam keadaan menghadap ke arah Kaabah. Jadi air Zam-Zam tu kalau kita nak dalam hadis masa Nabi minum dia berdiri. Ada hadis berdiri. Tapi dalam keadaan normal manusia minum duduk. Al-Imam An-Nawawi membahaskan masalah minum berdiri dan duduk ni. Pada zahirnya manusia duduk. Jika tidak ada ruang dia nak duduk dan seumpamanya, maka dia boleh berdiri ketika minum. Apa hukum seorang mahukan niat solat sunat menjadi fardu ketika solat? Macam mana ni? Apabila dia niat, maksudnya masa dia takbir tu maksud solat dia. Kita tahu niat ni di mana? Niat fi qalb, azam di dalam jiwa kita ataupun dalam jantung hati kita bahawasanya kita nak solat. Bukanlah niat tu dengan apa yang dipahami Allah. Itu bukan niat. Itu dia mengatur kata-kata di dalam minda. Dia kata imrarul kalimat ala dhihn, menjalankan kalimat dan zihn. Itu bukan niat. Tampak nyamuk pun ada niat, nak minum pun ada niat, saya cakap ni ada niat. Kalau niat tu nak kena duduk sengap dulu, sebut dulu baru masuk niat. Artinya kalau orang kaparang kita mati, dia kata saya tak lafaz pun, ataupun saya tak kata pun sengaja aku nak bunuh hang, maka dengan itu Tuan Hakim saya bunuh tanpa niat. Tak boleh. Bunuh dengan niat. Pegang parang cantai orang tak ada niat apa lagi. Kok dia duk cantai pokok, kau tu main masuk, bolehlah kata tak tanpa niat. Satu orang dah ambil wudu, menghadap ke arah kiblat dan bertakbir, tak kala dia tak ada niat. Ini kata Ibnu Taimiyah, talafuz bin niyah, melafazkan niat. Dengan kita tahu ada pandangan talafuz bin niyah, kata Ibnu Taimiyah, naqisun fil aqli wad din, ada kurang pada akal dan agama. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebut benda yang sama. Dia kata tidak pernah berlaku di kalangan salaf, bila mereka nak salat, mereka kata aku nak salat, atau nak wudu, aku nak wudu, mereka lafaz. Tak pernah berlaku. Yang ada Nabi menyebut tentang umrah, labbaik ya umrah, labbaik selamat umrah, iaitu tanda baginda memulakan umrah. Itu bukan dia kategorikan niat, itu lafaz bahawasanya menzahirkan keazaman ataupun menzahirkan bahawasanya baginda memulakan umrah, termasuk dalam sunat. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Nawawi sendiri menyebut ada orang salah faham terhadap lafaz Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Syafi'i menyebut bahawasanya innahu laisa kas-salah la yadkhuluha, tentang puasa, innahu laisa kas-salah la yadkhuluha illa bil lafz, sesungguhnya semayang itu, sesungguhnya puasa itu bukan seperti innahu laisa kas-saum la yadkhuluha illa bil lafz, sesungguhnya semayang itu bukan seperti puasa, orang tak masuk semayang itu melainkan dengan lafaz. Orang faham lafaz tu lafaz niat. Kata Imam Nawawi sendiri, walaupun Nawawi ada menyebut juga tentang niat, tapi dia kata maksud Syafi'i rahimahullah ta'ala bukan lafaz niat, tetapi lafaz Allahu Akbar. Buktinya dia tak pernah ada dalam kitab dia Al-Um, dia sebut kena lafaz niat, dia tak pernah sebut. Tak pernah sebut. Maka dengan itu, bukan nak kita nak balah dalam hal ni, tapi kita tahu bila kita kata niat, main-main satu orang pang tampak kita, pasal bang pukul aku, tak maaf lah, tak sengaja, tak ada niat. Boleh. Hang tak ada niat apa, aku tengok tadi hang sengaja dia biasa nak main kat aku tampak. Tapi aku tak kata sengaja aku nak tampak hang nak bagi hang sakit, aku tak kata. Kalau nak tampak tu dengan niat baru boleh jadi. Nak tampak tadi, kenapa? Niat tak masuk. Banyak lalat dan nyamuk yang tak mati kan, nak tampak nyamuk. Pasal apa? Tak masuk niat, nak tampak tak pi. Macam orang nak takbir 3-4 kali takbir tak jadi Allah. Pasal apa? Niat tak masuk. Allah. Bila satu orang niat tu azam nak buat satu benda, semua orang tahu. Apabila kita tahu kita nak buat apa, berarti kita ada niat. Kita ada niat. Maka kita berkata Allahu Akbar. Tapi masa kita kata Allahu Akbar, kita dah ingat kita solat 2 rakaat apa? Subuh. Sunat subuh. Lepas tu kawan kita duk ni, dia main kat belakang, ni ayah hang sudah hari ni orang nak pergi dah ni. Kata pun bagi salam doa. Kata tak main sunat, tak main subuh ah. Kita tadi pun 2 rakaat, kira yang tua subuh. Tak boleh. Pasal kita dah niat solat sunat, kita wajib buat yang
Yang fardu tak boleh kita anggap tengah-tengah, tak apalah yang ni lah aku tukar jadi fardu pasal dia duk kalut sangat, tak boleh. Mesti kita, kerana niat itu membezakan hukum. Membezakan hukum. Niat beza. Niat membezakan keadaan. Tu kita tengok niat boleh membezakan halal dan yang haram. Orang naik pokok moktan, orang naik pokok nyok, kalau dia terlepas tangan kerana nak bunuh diri, dengan dia terlepas tangan kerana rengga gigit dia, hak satu mati masuk neraka pasal bunuh diri. Hak kedua mungkin Tuhan ampun, saya cari rezeki, binatang gigit tak sengaja jatuh. Walaupun perbuatan jatuh sama, tapi kerana kejadian maksud yang berbeza, hukum yang berbeza. Kereta blok mana? Vios 5872 PHW blok, tolong sekejap. Apa hukum seorang yang telah solat subuh sendirian, kemudian ada jemaah lain yang solat berjemaah, dia ikut solat berjemaah tersebut untuk mendapatkan pahala solat berjemaah? Harus dia melakukan demikian itu, bahkan dia mendapat pahala untuk yang kedua tu, dapat pahala untuk kedua. Dalilnya Nabi SAW pernah tengok sahabat yang semayang bersendirian, Nabi kata, tidak maukah afala yatatawwa, tidak maukah ada orang yang bersedekah di belakang dia ni, yang solat berjemaah dengan dia. Padahal sahabat tu dah solat lagi sekali supaya untuk menjadikan sahabat itu berjemaah, tidak dia tak berjemaah. Hal ini boleh yang sama, kita solat di rumah, di masjid, balik-balik bini kita, abang lah, jom kita solat sekali. Abang mayang dah, dia kata boleh tak dia solat lagi sekali untuk menjadikan isteri kita berjamaah? Boleh, berdasarkan hadis Nabi SAW yang menyuruh sahabat yang telah solat di belakang sahabat yang belum solat lagi kerana dia bersolat bersendirian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf kita sudah awal hari ini. Saya minta sekali lagi jasa tuan-tuan yang mana ingin berjasa, kita tolong bantu kemas dewan ni sekejap untuk persiapan hari Khamis ni, supaya nak bolehkan semua orang solat di sini. Barang di belakang tu kita nak lego semua, bukan nak bagi kat tuan-tuan, simpan dulu. Simpan dulu di belakang supaya membolehkan semua orang solat, insya-Allah.